Hello, Assalamualaikum guys. Bersama saya Alip ni bos. So hari ni kita ada item sampai, nampak? Ada item besar. Ini saya tak ingat saya order apa. Tak silap barang Pokemon ni. Jom kita buka. Tak silap lah barang Pokemon ni. Tak silap guys. Oh. Okay. Wah, ada stiker. Ni tak silap saya beli daripada FG. FG apa saya tak ingat kedai dia. Dia jual bundle. Bundle item, bukan bundle baju, dia jual item. Saya tengok ada item Pokemon yang saya rasa berbaloi beli. And dia ada bagi free gift lah. Dia ada bagi free gift apa ni? Minyak wangi ke? Rasa ni lah minyak wangi. Free gift minyak wangi ke? Ya, betul guys. Dia, saya beli Pokemon. Yes. Kita ada UPC Charizard. Apa UPC Charizard guys? Ni satu box ni anggaran dia 1000 ke 1500 ringgit. Mantap guys. Betul lah, saya beli dua guys. Saya beli dua. Ikutkan ni memang saya tak nak buka lah. Saya nak buat collection, nak simpan seal. Tapi kan, kalau video ni boleh dapat, okey lah, saya minta 1000k like. Dapat 1000k like atau 2000k like, kita buka guys. Satu, saya buka satu-satu. Saya nak simpan lah. Kita buka satu. Kita tengok apa ada dalam ni. Dekat sini dia dah tunjuk dah apa yang ada dekat dalam ni. Ni satu UPC Charizard ni harga dia 1000 hingga 1500 ringgit. Tak percaya korang boleh search lah, boleh cari lah. Okay. Lawa the best. Kalau korang nak tengok video unboxing dia, komen. Lagi satu korang komen lah, nak saya buka belah kiri ke belah kanan. Rasa macam sama je kan? Macam sama je.